Adinda, menawasi begini nak ke mana? Adinda ingin berkelana. Dah. Hai korang, nama saya Zira. Nama saya Sophie. Hari ni kita orang akan bawa korang merasai era klasik. Dengan bawa korang ke 3 tempat menarik. Apa tu Sophie? Betul-betul, kita akan bawa mereka semua pergi melawat bangunan Sultan Abdul Samad, makan di rumah Tangsi. Lepas tu kita pergi Museum Textile. Okeylah, kita nak lambat ni. Jom. Perjalanan kami dari Rembau ke bangunan Sultan Abdul Samad mengambil masa dalam 2 jam dengan menaiki kereta. Bangunan Sultan Abdul Samad menarik perhatian ramai pelancong kerana reka bentuknya yang klasik dan keunikan sejarah yang tersimpan di sebaliknya. OOTD dekat sini memang seronok sebab setiap sudut nampak klasik dan cantik. Yang paling penting, masuk pun percuma. Reminder sikit, jangan lupa bawa payung dan pakai sunscreen tau. Dah panas-panas tu, singgahlah kafe viral dekat sini, Bake House by KLCG. Zira, hari ni awak order. Saya order Hainan tea dengan Mount Chocolat. Wow. Okay, Awak dah order ini. Okay, jom kita potong. Sekarang kita berada di tingkat 2. Jom kita pergi tingkat bawah. Zira, banyakkah benda kita boleh belajar dekat sini sebenarnya? Betul, kafe banyak. Tempat OOTD pun banyak. Tapi kan, kau dah lapar lah. Jomlah kita pergi sekarang. Perjalanan seterusnya dari bangunan Sultan Abdul Samad ke rumah Tangsi mengambil jarak 2.5 km je. Tada! Kita dah sampai 57. Ini ke kedai makannya? Ya. 50 Xiaofun beroperasi pada pukul 10 pagi hingga 10 malam dan tutup pada hari Isnin je tau korang. Dekorasi yang bertemakan klasik memang memberikan suasana yang elegan dan menarik. Okey korang, Sekarang kita dah order ayam perch dan passion tea. Tunggu, kira sampai 3 untuk habiskan makanan. 3, 2, 1. dah habis makan. Nak pergi mana lagi Apa lagi? Kita sama berkelana lah. Ayo. Perjalanan seterusnya membawa kami ke Museum Tekstil dengan jarak 2.9 km je. Okey korang, destinasi terakhir kita, Museum Tekstil Negara. Nak cakap bosan lah tu. Hey, tak kenal maka tak cinta. Jadi, jom kita bercinta dulu. Nak masuk Museum Tekstil ni RM5 je dan RM2 untuk kanak-kanak. Museum Tekstil Negara merupakan sebuah museum yang mempamerkan pelbagai koleksi tekstil tradisional dan budaya masyarakat di Malaysia. Kita orang dah dekat dalam Museum Textile Negara, and this is all how it looks like. So comel. Okay, korang kena tengok ni. Video choose. Tengok ini. Kita juga boleh menguji memori dengan bermain interactive board yang mempunyai pelbagai soalan berkaitan tekstil. Jangan lupa singgah ke pameran mereka juga. Di sini kita dapat melihat pelbagai hasil tangan kreatif daripada anak seni tempatan. Tahu-tahu dah nak habis dah episod wanita berkelana ni, Copi. Itulah, takkan mesti korang seronok kan dapat ikut kita orang jalan-jalan. Tak apalah, ada rezeki, jumpa lagi. Jaga diri, jaga hati. Bye. Kalau diputarkan balik masa ni, kita nak pergi tempat yang sama ke? Melalui semula dinding-dinding yang menyimpan 1000 cerita. Di antara lorong sejarah itu, kita belajar semula bahawa sesetengah perjalanan bukan tentang destinasi, tetapi tentang siapa yang masih erat berpegang tangan saat kenangan perlahan-lahan terbang di bawah angin yang tak pernah berhenti bergerak.